Cuma tak semua orang sesuai simpan emas. Yang nak tahu siapa yang sesuai simpan emas, tuan puan akan share video saya dan share supaya lebih ramai tahu info. Ini adalah kenyataan yang pahit tapi benar sebab walaupun akaun emas gap ni sesuai untuk semua orang, tapi tak semua orang sebenarnya ready nak mula simpan emas. Sebelum mula simpan emas, ada 2 checkpoint penting yang saya personally rasa tuan puan kena check sama ada nak tahu kita ni ready ataupun tak simpan emas. Pertama, tengok kepada monthly cash flow kita. Ada monthly cash flow kita positif ataupun negatif. Positif dekat sini maksudnya ada lebihan setiap bulan. Bila kita ada lebihan setiap bulan, maksudnya komitmen kita kurang daripada kita punya income. Ada duit lebih yang kita boleh biarkan duit tu bekerja untuk kita. Basically macam tu lah cara mudah untuk faham. So second step after dah make sure kita punya monthly cash flow positif adalah cukupkan dana kecemasan 3 ke 6 bulan gaji. So dana kecemasan 3 ke 6 bulan gaji ni boleh simpan dalam bentuk duit dan letak di tempat yang kita susah nak keluarkan. Sebagai contoh mungkin ASB ataupun tabung haji, benda yang paling common dengan rakyat Malaysia lah. Bila 2 checkpoint dah okey, maksudnya kita sebenarnya mungkin dah ready nak mula simpan emas. Dan yang paling penting tuan-tuan kena faham adalah simpan emas ni hanya untuk orang yang boleh sabar. Sebab simpanan emas adalah untuk simpanan jangka masa panjang at least 2 tahun dan ke atas. Siapa yang tak boleh sabar nak untung dengan cepat dalam masa setahun ke bawah, simpanan emas sebenarnya tak sesuai untuk tuan-puan. Mana yang mungkin dah ada monthly cash flow positif, dah cukup dana kecemasan 3 ke 6 bulan gaji, nak belajar simpan emas, komen emas di bawah ataupun isi beg biru dan saya akan bantu tuan-puan dengan sebaik.